cantiknya benda ni. Tapi apa penatnya? Aduh, ya Allah, kesiannya kau. Aku rasa aku ada solusi untuk benda ni. Solusi macam mana tu? Macam ni. Jom. This is our idea. It's called aquarium. This is the plan. Aquarium ini boleh menjimatkan tenaga kita untuk menyiram pokok bunga. Kelebihannya, kita tidak perlu menyiram pokok setiap hari. Langkah-langkah untuk membuat aquarium ini ialah kita memerlukan botol air 5 liter. Selain itu, yang kedua pula, potong botol kepada dua bahagian, kemudian warna menggunakan cat. Yang ketiga, masukkan seutas kain ke dalam botol untuk menyerap air. Yang keempat, masukkan air ke dalam botol. Yang kelima pula, bekas di atas sebagai pasu, manakala bekas di bawah pula berisi air.